sebut pasal gapa ni, dia suruh buka gapa ni, buka surah. Buka surah bila-bila masa orang nak masuk boleh. Jadi pengalaman ambo dulu ada surah di Kuala Lumpur. Surah dah. Bukan masjid dah. Ambo pergi untuk semaya subuh. Sudah semaya subuh tu, ambo pun nak mandi lah. Ambo masuk tandas mandi tengah mandi, dong orang katok pintu. Orang katok pintu dia kata nak koci dah. Lepas tu baru saat ni orang sudah semaya subuh. Tak kena nak koci dah. Lepas tu ambo sudah mandi tu, tubik tu, cegak dengan masa muka. Tok siok. Tubik cepat lah. Dia kecek luar lah. Dia kata nak koci dah. Tak reti lah. Orang nak koci ni duk tunggu dia duk mandi. Start pagi tu sebab nak koci tanda, nak koci musola. Kita pun cepat-cepat. Moga kita baru sapa. Allah teruk lah. Tapi royak dalam Facebook rasa tak ingat. Alah.